Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita terjah jalan-jalan di Kuala Lumpur, Selangor. Kita terjah dulu, tengok macam-macam yang menarik perhatian. Macam-macam terjah kita tengok. Ada layan channel terjah. Kita terjah semua. Jangan malu dan jangan segan, sahabat-sahabat. Tengok, sahabat, nilai sendiri sahabat. Tengok ni, memang bagi segena sahabat. Tapi sahabat fikirkanlah, kita ni bukan nak mencari kesilapan siapa-siapa sahabat. Zaman sekarang ni zaman pemanduan komando sahabat. Kalau dulu zaman komando tu berperang dalam hutan sahabat. Ini sekarang ni berperang dalam bandar, guna kereta lah. Bukanlah kata kita nak menilai apa-apa sahabat tak baik, tapi cuba sahabat sendirilah membuat kajian sendiri. Macam mana pemandu-pemandu sekarang ni, ada yang mabuk, ada yang lari laju-laju, ada yang melanggar berlari macam kuda. Tengok sahabat, laju nampak sahabat. Memang dia bagi signal sahabat, tapi lepas bagi signal masuk laju. Kereta ke, motor ke, lori ke, bas, lebih kurang sahabat kan? Jadi cuma nak mencari apa yang ada. Maksudnya ada yang bawa kereta gilek ya, ikut dia punya ni. Ada yang mematuhi undang-undang sahabat, ada yang tak ada. Ada kalau kawasan tu boleh 90, 60, dia orang pantainya 70, 80, 100 sahabat. Kita nak disiplinkan orang ni sahabat bukan senang sahabat kan. Trafik ke, JPJ ke, tahan. Bukan dia orang nak ngenaya dia orang, tapi kadang-kadang termasuklah saya pun kadang-kadang ada juga macam tu. Tapi sekarang ni saya buat kajian sendiri lah kan, di lebuh raya ke, di highway ni kan, baik motor ke, kereta ke kan, kita kena bertimbang rasa lah sahabat. Macam tu lah ibarat dia kan, bersabar, bertimbang rasa. Bukan nak mengajar siapa-siapa lah, ini mengajar diri saya sendiri lah. Kalau saya pecut gila-gila sahabat kan, saya akan fikir, diri saya ni macam tu ke bawa kereta? Tak ingat orang lain, orang yang bawa motor ke, berjalan kaki ke, nak cross jalan ke, lepas tu basikal ke, ada orang tua ke kadang-kadang kan. Lepas tu saya fikir balik, macam ni kesilapan. Lepas tu saya belajar kesilapan je tu sahabat saya. Yalah, dulu saya naik motor pun macam tu juga. Yalah, darah muda katakan. Cuba kalau kita dah darah tua kan, darah tua kita berfikir balik, mana kita dah matang, sematang-matangnya sahabat. Itulah kadang-kadang orang menilai kita ni, kita tak nampak sahabat. Okey sahabat, nanti sambung lagi. Saya nak isikan petrol dulu sahabat, barulah kita berpusing-pusing sahabat. Okey sahabat, cukup sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, like channel saya, dan komen kalau apa yang tak betul. Terima kasih sahabat kerana menonton.